kita dah sampai hujung tahun, dah perlu prepare lah untuk pencukaian tahun depan. Bagi anda yang makan gaji, sila semak gaji anda, sila semak gaji anda, sila semak penyata gaji anda, sila semak payslip anda, dan juga sila tanya majikan anda mana borang EA. Apa itu borang EA? Borang EA adalah borang penyata gaji tahunan yang mana anda perlukan sekiranya penggajian anda telah pun sampai nilai ambang untuk dicukaikan, layak cukai, anda perlu declare borang BE. Tetapi anda perlu dapatkan borang EA dulu daripada majikan. Okey, mana-mana sini yang ada yang merupakan majikan, yang ada staff makan gaji dengan anda, sila sediakan borang EA kepada semua staff anda. Okey, tak kira lah sama ada dia layak cukai atau tidak. Apa itu nilai ambang layak cukai? Nilai ambang layak cukai lebih kurang RM2,833 gaji sebulan selepas tolak EPS sahaja. Okey, seterusnya untuk bulan 3, baik kepada majikan juga sekali lagi. Majikan, take note, bulan 3 anda perlu submit borang E. Bila bacakan kata majikan, dia bukan saja senyam berhad, dia bukan saja perkongsian, dia termasuklah juga enterprise. Okey, termasuklah juga enterprise, milikan tunggal. Kalau anda ada bisnes enterprise, milikan tunggal, sila, kalau dan ada staff, anda kena declare borang E sebelum 31 Mac 2026. Okey, next kita pergi pada bulan 4. Borang BE perlu declare oleh individu yang makan gaji. Sekiranya nilai ambang penggajian anda melebihi kelayakan untuk cukai, anda perlu declare borang BE. Macam Cukai cakap tadi, RM2,833 sebulan selepas tolak EPF. Bulan 6, sila take note bagi anda yang ada partnership, anda ada enterprise, anda adalah commission earner macam insurans, ejen perumahan dan sebagainya, anda penerima CP58, pastikan anda declare borang B, submit borang B sebelum 30 Jun 2026 untuk CP58 untuk income 2025. Affiliate TikTok pun kena. Ya, terima kasih yang bertanya. Affiliate TikTok kena declare borang B juga. Sekiranya anda ada buat dua-dua kerja, anda ada makan gaji dan anda juga affiliate TikTok. Anda makan gaji, anda juga ejen insurans. Okey, sekiranya anda ada dua-dua income, sila gabungkan pendapatan anda ni ke dalam borang B. Sekiranya anda dah declare penggajian anda dalam borang BE, sedangkan anda ada CP58, anda adalah commission earner, so anda dah tak boleh lagi declare borang B. Affiliate TikTok, YouTuber, penerima commission CP58, Grab rider, Foodpanda rider dan sebagainya, yang mana-mana yang bukan termasuk dalam golongan individu yang makan gaji, anda sebenarnya kena declare borang B walaupun anda tiada enterprise, walaupun anda tak daftar SSM. Next, bulan 7. Okey, bulan 7 adalah bulan untuk submission cukai bagi syarikat senyam berhad dengan tarikh tutup perakaunan 31 Disember. Biasanya bulan 6 pihak company secretary dah minta, dah maklumkan dah kena submit auditor report kepada pihak SSM bulan 6. Tetapi boleh dapat bulan 7 lah. Bulan anda boleh apply extension of time dengan pihak SSM untuk submit auditor report ke SSM lewat sedikit. Tetapi pihak lembaga hasil hanya bagi sampai bulan 8 sahaja. Pastikan anda siapkan kesemuanya, management account, auditor report dan juga pengiraan cukai berserta dengan submission sebelum 31 bulan 7 2026. Bagi syarikat senyam berhad dengan tarikh tutup perakaunan 31 Disember 2025. So next adalah bulan 11. Mana-mana syarikat yang tarikh tutup perakaunan 31 Disember, take note, setiap tahun sebulan sebelum tarikh tutup perakaunan, pihak lembaga hasil minta kita submit borang CP204. So take note benda tu. Apa itu CP204? CP204 adalah anggaran cukai kena declare pada pihak lembaga hasil dan kita kena buat prepayment pada pihak lembaga hasil. Enterprise, anda ada tak anggaran cukai? Ada. Yang submit borang B, anda pun ada anggaran cukai. Cumanya anda tak perlu declare kepada pihak lembaga hasil. Pihak lembaga hasil yang akan email kepada anda CP500. So tunggu tahun depan bulan 1 bulan 2. Kalau anda ada terima CP500, anda perlu bayar. Nak revise pun boleh. Revise melalui CP502. Boleh tanya tax agent anda untuk kepastian. Perlu diingat CP500 kalau tak bayar ada penalti lah. Sama juga dengan CP204 bagi syarikat senyam berhad. Sekiranya anda dah estimate berapa cukai anda tapi anda tak bayar bulan-bulan, anda akan dikenakan penalti 10%. Abang Cukai dah merangkumkan daripada borang BE, borang B dan borang C bagi end Disember, termasuk CP204 lah. Ada tak borang-borang lain? Ada. Anda ada foundation, ada yayasan, anda perlu submit borang TF anda
borang cukai anda. Bagi yayasan yang tak aktif, kena submit pada bulan 4. Bagi yayasan yang aktif, boleh kena submit bulan 6. Pun begitu, sama juga, prepare management account, prepare anda punya auditor report dan sebagainya lah.